yang hanya orang dewasa saja yang tahu tentang benda ni. Budak-budak kecil mana tahu kan. Tapi bila dia orang dah di-expose dengan benda ni, memang dia orang akan tahulah. Assalamualaikum, selamat datang ke Amirs TV. Okey, kali ni aku nak ceritakan tentang rahsia Disney lagi, iaitu rahsia Disney yang Disney tak nak kita tahu. Part 2. Ya, kita sekarang ni kita buat part 2 je kan, sebab korang suka, aku buatlah lagi. So, macam korang dah baca tajuk kat bawah tu, jom kita teruskan video kita. Roll it. Terowong rahsia Disney. Aku nak tanya korang, sepanjang Disneyland ni wujud, korang pernah terfikir tak ada laluan rahsia dekat Disneyland? Mesti korang tak pernah terfikir kan. Actually ada. Disneyland ni terdiri daripada 392,40,000 kaki persegi terowong bawah tanah dan hanya boleh diakses oleh kaki tangan Disneyland sahaja melalui tangga-tangga yang ada dekat sekitar Disneyland tu. Yang boleh akses, yang boleh masuk, yang boleh melalui tangga tu kaki tangan saja. Kita sebagai orang luar, kita tak dibenarkan masuk ataupun lalu tangga. Laluan ni selalu diakses oleh badut-badut ataupun staff-staff yang selalu pakai kostum, macam kostum Goofy, kostum Mickey Mouse, kostum Donald Duck. So dia akan lalu terowong bawah tanah ni untuk diorang bersiap sedia pakai suit diorang lah kan. So diorang keluar terus ke tempat yang diorang nak tuju. Boleh dikatakan jalan pintas ataupun jalan shortcut pada diorang lah untuk akses ke satu taman ni ke taman yang lain. So jalan pintas. Dan orang ramai tak pernah perasan langsung kewujudan terowong ni. Dan korang mesti fikir kan, ada apa je dekat bawah terowong ni? Takkanlah semata-mata terowong gelap berita kan, macam creepy je kalau macam tu kan. So apa yang ada kat dalam tu? Korang boleh jumpa Mousketeria, di mana ahli-ahli cast ataupun pelakon-pelakon Disney yang buat teater ataupun yang pakai kostum tu mengadakan makan tengah hari ataupun dia punya lunch, dia punya breakfast. So semua dekat situ lah. Bukan cafeteria je korang boleh jumpa kat bawah tu, korang juga boleh jumpa salon rambut kat bawah tu. Macam menarik kan. Dan juga diorang buat terowong ni untuk simpan, untuk sembunyikan barang-barang yang dah tak guna ataupun barang-barang yang diorang nak sembunyikan daripada pengunjung. Tak tahulah barang apa kan. Macam pelik kan, diorang nak sorokkan barang-barang dekat terowong tu. Macam sulit sangat ke barang tu. Mungkin ada something yang betul-betul Disneyland tak nak bagi tahu kita. Itu just assumption aku je, just tanggapan aku je. Korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang dan apa pandangan korang tentang terowong bawah tanah dekat Disneyland. Shade of Pain. Kalau korang pernah pergi Disneyland, dalam sedar tak sedar sebenarnya pergerakan korang tu sudah dikawal oleh Disneyland. Macam mana tu? Mesti korang tahu kan? Salah satu daripada perkara tu adalah untuk melukis bangunan tertentu dengan warna yang membimbing ataupun menentukan arah pengunjung di mana diorang nak pergi. Kalau korang nak tahu, Disneyland telah mencipta cat-cat yang membosankan, yang salah satunya dipanggil Go Away Green dan No Seum Grey. Aku tak tahu sangat tentang Go Away Green ni, tapi aku ada baca-bacalah sikit tentang No Seum Grey ni. Kalau korang baca artikel dekat internet kan, even nyamuk pun tak nak dekat dengan colour tu, tahu tak? Aku tak tahulah, mungkin nyamuk pun bosan tengok colour tu kan, macam kusam semacam. Ya, aku tak tahu. Sebab kalau korang baca artikel, memang ditulis nyamuk pun tak nak dekat dengan cat tu. So, kenapa Disneyland cipta cat-cat yang membosankan ni, yang tak menarik perhatian kita untuk pergi? Itulah dia. Dia akan cat dengan cat warna-warna yang diorang cipta ni as macam untuk bangunan-bangunan utility, macam pagar ke kan, untuk ataupun barang-barang ataupun tempat-tempat yang diorang nak sembunyikan. Memang langsung tak akan attract pengunjung untuk pergi ke tempat tu. So korang mesti nak tahu kan, salah satu tempat yang Disneyland cat menggunakan cat yang membosankan ni ataupun yalah, aku tak tahulah, aku tahu dua nama tu je, nama-nama lain aku tak tahu. Salah satunya adalah pintu Club 33 yang aku pernah bahaskan sebelum ni. Korang boleh check it out aku punya video sebelum ni. Yup, Disneyland sengaja mengecat pintu Club 33 ni supaya tak ada siapa ter-attract untuk datang ke tempat tu ataupun nak cuba masuk ke tempat tu. Walaupun Disney sengaja buat benda tu, tapi lambat laun ramai juga yang tahu. Sebab itulah aku buat video ni, sebab dah ramai tahu dan benda rahsia-rahsia ni dah terbongkar dah pun. Sebab itulah ada video ni. Kalau aku tak tahu, aku tak buat pun video ni. Sebabkan dia dah terbongkar lah, aku buat video ni. So, ya, lambat-lambat laun korang sembunyikan macam mana sekalipun, orang tahu juga. Disneyland Paris Suicide. Pada tahun 2010, dekat akhbar The Independent dan New York Daily News melaporkan bahawa ada seorang chef ni, dia membunuh diri dekat Disneyland Paris. Membunuh
diri tu bukan something yang pelik lagi lah. Dia buatkan benda ni, kes ni jadi interesting ataupun jadi pelik. Polis-polis menjumpai dekat dinding tu ada tertulis, saya tak nak kembali ke rumah Mickey, saya tak nak balik dekat rumah Mickey. Lebih kurang macam tu lah kan. Sebelum dia membunuh diri. Korang pelik kan? Macam dekat dalam movie kan, scene tu macam kita pernah tengok dekat dalam movie kan. Sebelum kena bunuh tu, dia tulis dulu macam nota tu, saya tak nak balik ke rumah Mickey. Pak tu dia bunuh macam tu. Dia macam polis dapati dia bunuh diri. But orang-orang biasalah kan, netizen ni dia akan keluarkan konspirasi dia orang, mengatakan ada something, ada roh jahat ke yang membunuh chef tu. Tapi bila find out chef tu bunuh diri. Bukan tu je benda pelik yang jadi dekat Disneyland Paris ni. Ada lagi pada tahun 2013. Ada staff Disneyland ni, dia cuba buat percubaan untuk membunuh diri ni dengan membakar diri dia, tapi dia sempat diselamatkan oleh orang-orang kat situ lah. Dia mengatakan dia terdengar satu bisikan yang memang mengganggu dia dan membuatkan dia membakar diri sendiri. Macam tak tahan dengan benda tu, dia bakar diri sendiri. Aku tak tahu, aku just baca je. Dan pada tahun 2013 juga ada budak jatuh daripada roller coaster air lah, macam permainan luncur air tu. Aku tak tahu nama dia. Dia terjatuh dan dia cedera parah, dia tak mati pun. Dia mostly yang 2013 ni diorang just macam kena kacau, kena tolak lah, kena tu kena ni lah, aku tak tahu. But yeah, mungkin itu just accident, just kemalangan. Tapi mungkin netizen menggempar-gemburkan isu ni sampaikan menjadi satu konspirasi, menjadi satu paranormal activity kan. Aku pun tak tahu. So kalau korang baca, ada je dekat Google tu. Korang boleh search, ada je. Apa-apa pun, aku nak tahu pendapat korang, komen kat bawah. Splash Mountain. Ada satu tempat dekat Disneyland nama dia Splash Mountain, di mana terdapat satu kamera dipasang berdekatan dengan tempat Splash Mountain tu. Kamera ni dikatakan kononnya dia merakam ataupun menangkap ekspresi-ekspresi muka para pengunjung. Dia macam dekat kamera yang dekat Genting Highland tu. Actually macam dekat situ diorang gambarkan bila macam kita main roller coaster kan, dia tangkap expression muka kita, and then dekat app tu kita dah boleh dapat kita punya expression, dia terus upload dekat app tu. Basically yang macam tu lah kan. Siapa yang pernah pergi Genting baru-baru ni, korang tahulah. Itu apa yang diorang bagi tahu. Tapi actually ramai yang kata kamera yang dipasang dekat Splash Mountain tu adalah kamera X-ray, iaitu kamera yang boleh nampak kita ni tak berbaju, tak berpakaian. Itu just sekadar rumor je, aku pun tak tahu. Tapi staff Disneyland atau pengunjung-pengunjung Disneyland, staff dia sendiri pernah bercerita tentang kamera dekat Splash Mountain tu actually kamera X-ray. Tapi tak ada bukti kukuh, tak ada bukti yang sahih. Diorang just bercakap gunakan mulut, tak ada bukti yang berbentuk fizikal. So aku just anggap benda ni rumor je. Tapi even rumor pun korang kena hati-hati. Mana tahu betul, tiba-tiba ada pula gambar korang tak ada sehelai benang dekat Disneyland. X-Rate Fun. X-Rate ni bukan rating tau, tapi pada korang yang memang dah ambil kaji semua tentang Disney ni, korang tahu Disney ni memang terkenal, memang popular dengan dia punya subliminal message. Subliminal message lagi, ya Allah. Subliminal message. Subliminal message ni dia adalah message rahsia yang Disney sengaja selitkan dalam video, dalam kartun diorang, dalam drama, dalam siri, dalam movie. Iaitu mesej-mesej paling famous lah, mesej-mesej yang benda-benda kotor, benda lucah. Korang boleh nampak, aku boleh tunjuk satu persatu klip ni. Korang boleh nampak mesej-mesej lucah yang Disney tunjukkan ataupun paparkan dekat kartun-kartun diorang, yang hanya orang dewasa saja yang tahu tentang benda ni. Budak-budak kecil mana tahu kan. Tapi bila diorang dah di-expose dengan benda ni, memang diorang akan tahulah. So Disney bukan selit dekat kartun-kartun diorang je ataupun dekat movie-movie diorang je. Dia juga ada selit rahsia-rahsia mesej-mesej lucah ni dekat Disneyland. Kalau korang perasan, ada patung Walt Disney yang terletak bersebelahan dengan Mickey Mouse. Korang kena tengok betul-betul dari sudut bersebelahan. Korang akan nampak
ada benda yang terkeluar dekat patung Walt Disney tu. Disney memang dah berleluasa dengan lawak-lawak lucah yang macam ni. Aku bukan nak defense diri aku. Kalau korang tahu, itulah subliminal message. Dia bukanlah lawak lucah yang secara direct, tapi disebabkan subliminal ni dia macam iklan-iklan yang ada dekat jalan tau. Kita pandang, kita bukan buat endah pun. Kita pun ada yang tahulah kan. Ada yang nampak lah, yang tak nampak lah. Tapi dia akan jadikan kita ni normal dengan benda tu. Even kita dapat lawak lucah ke apa kan, kita jadi normal dah. Aku tak tahu lah, bahaya sebenarnya subliminal message ni. Kita tak perasan pun benda tu, tapi benda tu dah diterapkan dalam otak kita. Sampai kan kita jadi normalize benda tu kan. So itulah video aku part 2 untuk korang tentang rahsia-rahsia Disneyland yang Disneyland nak sorokkan kepada kita, yang diorang tak nak kita tahu pun tentang benda-benda tu. At the end semua orang tahu juga tentang benda-benda ni. Aku tak tahulah kenapa aku hari ni macam hyper semacam pula. Sebelum aku record ni aku rasa macam tak sihat, macam tak bermaya, badan aku lemah longlai, tahu tak, macam orang demam. But bila aku start je record, aku terus jadi macam hyper macam ni kan. Aku tak tahulah, mungkin aku jadi ni sebab korang bagi semangat aku untuk buat video. Korang memang buat aku tak patah semangat. Komen-komen korang dekat, tak kisahlah kat YouTube ke, dekat TikTok ke, walaupun aku priority aku dekat YouTube. Siapa subscribe, dia akan tengok video aku dululah. Dekat TikTok ni korang akan tunggu sebulan 2 baru akan dapat tengok lah. And even ada konten-konten yang aku tak boleh nak post pun kat TikTok tu. Ya, macam biasalah. Siapa yang baru datang, aku harap korang boleh consider subscribe kalau korang suka konten-konten yang aku buat ni. And pada yang dah subscribe, aku ucapkan thank you so much korang. Korang lah, aku tak tahulah, paling terbaik, paling gempak, paling awesome person yang paling awesome yang aku pernah jumpa. So as always, I love you guys. See you in the next video. Bye.